Student umur 21 tahun, macam mana boleh terfikir untuk ada simpanan emas yang mana emas beliau miliki sekurang-kurangnya sekarang adalah 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram, at least RM2,000. Boleh tak Cik Alisha share dengan student-student kat luar sana macam mana Cik Alisha boleh inspired untuk ada simpanan emas? Basically, saya bukan seorang student and I'm currently taking mechanical engineering. So, untuk kos ni dia bukanlah murah and saya terpaksa ambil pinjaman boleh ubah dengan MARA. Benda ni bergantung dengan CGPA saya. Saya kena kurang-kurangnya ada RM15,000 one day untuk bayar balik. Dengan simpan public gold ni, saya rasa ia sangat bagus sebab dia mendatangkan keuntungan. Even in 1 year, kita dapat average 10% from what we simpan lah. Usually I will keep like 1 gram per month and sebab MARA akan bagi setiap bulan. Kita dalam satu semester tu memang boleh dapat 1 dinar. Dalam sebulan tu contoh dapat dalam 800. So dalam 800 tu just tolak awal-awal RM100 tu masuk je dalam account gap tu. Even 100 ringgit equal to 0.2 gram. If you keep it in like 5 months, it's already 1 gram. Dinar ni just 4.25 gram. Dalam berapa tahun tu memang dah dapat lah. Saya dapat satu point yang penting tadi, yang mana walaupun kita student, but if kita dapat loan daripada MARA ke ataupun beasiswa daripada JPA ke, kita simpan dulu kan before kita spend. Jadi untuk student di luar sana, jadilah penyimpan emas muda yang bijak seperti Cik Alisha. Kalau nak simpan emas, boleh simpan di Akaun Emas Gap. Boleh follow Cik Alisha ataupun saya untuk menabur emas. Kami akan guide anda sebaiknya. Boleh follow. Bye.